Sahabat-sahabat, tahun lepas apabila orang lain tersalah pasang jalur gemilang, alasan tak sengaja tak terus menutup cerita. Apabila PAS Terengganu tersalah menggunakan jalur gemilang dalam grafik mereka pun permohonan maaf dikatakan belum cukup. Hari ini berlaku pula satu isu di Batu Buruk, Kuala Terengganu. Jalur gemilang yang dipasang di sana kelihatan tanpa bulan sabit dan bintang. Jadi soalan saya mudah, adakah standard kita masih sama apabila perkara ini berlaku di tempat orang kita sendiri? Sahabat-sahabat, Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT mengakui bendera berkenaan berada di bawah pengurusannya. Datuk Bandar Kuala Terengganu Lizan Cik Mat juga menjelaskan bahawa bendera tersebut telah diturunkan dan digantikan dengan jalur gemilang yang baru. Itu tak ada masalah. Itu fakta yang telah dinyatakan oleh pihak MBKT sendiri. Tapi persoalan yang menjadi pertikaian sebagai orang ialah macam mana bulan dan bintang itu boleh hilang? Menurut penjelasan daripada Datuk Bandar, bendera tersebut pada asalnya mempunyai bulan dan bintang. Asalnya ada. Bahagian itu kemudian dijahit pada bendera, kemudian dikatakan tercabut selepas berlaku ribut dan angin kuat. Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri menyifatkan kejadian itu sebagai tidak disengajakan dan dia kata ini isu terpencil. Pada masa yang sama, beliau turut mengatakan siasatan akan dilakukan supaya kejadian seperti ini tidak berulang. Pada saya, isunya bukan betul-betul sama ada ribut ke, tidak ada ribut ke, isunya terpencil ataupun isu tak terpencil. Isunya adalah tentang standard kita. Kalau orang yang kita tak suka memberikan alasan saya tak sengaja, kita akan kata jangan cakap saja, buktikan, siasat, tengok apa yang sebenarnya berlaku. Tetapi apabila alasan yang sama datang daripada pihak kita, jangan tiba-tiba kayu ukur itu dia dah berubah. Dia siap kata, oh ini kes lain, oh ini memang tak sengaja, oh ataupun oh ini kena faham keadaan. Kenapa kita cakap begitu? Kalau alasan tak sengaja daripada pihak lain perlu diuji dengan bukti, alasan tak sengaja daripada pihak sendiri pun sepatutnya perlu melalui ukuran yang sama. Itu saja prinsip asasnya. Bukan bermaksud semua orang mesti dihukum. Bukan juga bermaksud setiap kes mesti mempunyai keputusan yang sama. Kes boleh berbeza, bukti boleh berbeza, tahap kecuaian boleh berbeza, keputusan akhirnya juga boleh berbeza. Tetapi cara kita sampai kepada keputusan itu jangan berubah-ubah semata-mata kerana siapa yang melakukan kesalahan tersebut. Kalau orang sana buat, jangan terus andaikan niat jahat. Kalau orang kita buat, jangan terus andaikan niat baik. Tengok bukti. Dan selepas bukti itu jelas, barulah kita buat penilaian. Sebab kalau tidak, kita sebenarnya bukan sedang mempertahankan satu prinsip. Kita cuma mempertahankan kumpulan kita sahaja. Sahabat-sahabat, kalau kita nak tahu sama ada kayu ukur itu benar-benar sama, kita jangan tengok apa yang orang kata hari ini saja. Kita tengok apa yang kita buat apabila perkara sama berlaku kepada orang lain. Tahun lepas, di Kepala Batas Pulau Pinang, seorang pemilik kedai perkakasan tular selepas jalur gemilang di hadapan premisnya kelihatan dipasang secara terbalik. Penjelasan daripada pemilik kedai ketika itu ialah dia sedang mengukur ketinggian tiang. Bendera belum dipasang dengan sempurna dan kedudukannya kemudian dibetulkan. Maksudnya, dia pun memberikan alasan bahawa perkara itu bukan disengajakan. Dia dah sebutkan benda tu. Tetapi adakah selepas penjelasan itu semua orang kata, oh tak sengaja rupanya. Okeylah. Tidak. Polis kena jalankan siasatan. Pemilik kedai itu ditahan. Keterangannya diambil. Dan kemudian dia dibebaskan dengan jaminan polis. Polis juga dilaporkan menerima sekurang-kurangnya 16 report polis berhubung kejadian tersebut. Dan pada waktu itu, Dr. Akmal Saleh mengambil pendirian yang kita kata cukup keras. Beliau mengajak orang ramai datang membawa jalur gemilang ke kawasan kedai tersebut untuk mengajar cara memasang bendera dengan betul. Polis sendiri dilaporkan menasihatkan supaya perhimpunan yang dirancang tidak diteruskan kerana siasatan sudah pun berjalan. Jadi kita kena faham apa presiden yang telah dibentuk ketika itu. Bukan bahawa setiap kesilapan bendera mesti berakhir dengan hukuman yang sama. Sahabat-sahabat, sekarang kita pergi kepada satu contoh yang lebih dekat dengan negeri Terengganu. Mei 2025, bukan tahun ni. PAS Terengganu, PAS lagi, Terengganu lagi, menggunakan satu logo program yang mengandungi bentuk representasi jalur gemilang yang salah. Bintang yang dipaparkan mempunyai 11 bucu dan jalurnya pula hanya 12 saja. PAS Terengganu kemudian menarik balik logo tersebut
mengeluarkan versi yang telah diberbetulkan dan memohon maaf secara terbuka atas kesilapan ini. Apa reaksi Dr. Akmal waktu itu? Beliau kata, jangan normalisasikan sesuatu isu selesai dengan permohonan maaf sahaja. Malah beliau menegaskan tindakan yang lebih tegas perlu dikenakan tanpa mengira siapa yang melakukan kesalahan tersebut. Perhatikan sahabat, ini bukan kes DAP, bukan kedai orang Cina di Pulau Pinang, ni PAS Terengganu. Dan pada waktu itu prinsip yang disebut sangat jelas. Kalau kita mahu tindakan kepada orang lain, apabila pihak lain melakukan perkara yang sama, standard itu juga mesti digunakan. Saya mesti setuju dengan prinsip itu. Memang sepatutnya begitu. Sebab itu hari ini apabila berlaku pula isu jalur gemilang di Batu Buruk, kita berhak bertanya, apakah kayu ukur yang sama sedang digunakan? Tetapi di sini saya nak berlaku adil jugalah kepada Dr. Akmal Saleh. Jangan kata dia ni diam. Itu tak betul. Dalam isu Batu Buruk ini, beliau memang telah bersuara. Beliau meminta MBKT menunjukkan bukti bahawa bulan dan bintang pada bendera tersebut memang asalnya dijahit dan kemudian tertanggal. Logik dia mudah. Kalau benar pernah dijahit, sepatutnya ada kesan jahitan pada bendera tu. Tunjukkan kesan jahitan tu macam mana. Dan beliau kata, kalau kesan tu tak ada, tindakan tegas patut diambil terhadap orang yang menggantungkan bendera tersebut jika dia memang tahu bendera itu sudah tidak mempunyai bulan dan bintang. Walaupun sebahagian orang mengkritik, kenyataan beliau nampak lebih lembut daripada biasa. Tidak ada report polis, tidak ada gesaan, tidak ada ajakan untuk mengajar cara untuk meletakkan bendera dengan betul. Tetapi beliau telah melakukan satu perkara dan dia cuba, saya lihat, dia cuba untuk konsisten dengan prinsipnya. Tahun lepas pun apabila pemuda UMNO Terengganu sendiri, mereka memuat naik grafik jalur gemilang yang hanya mempunyai 12 jalur, Dr. Akmal Saleh juga meminta polis menyiasat dan mengambil tindakan terhadap individu yang menghasilkan poster tersebut. Walaupun tak tahulah dia buat report polis ataupun tak. Tetapi selepas kita akui semua itu, masih ada satu persoalan yang sah. Bukan persoalan sama ada Dr. Akmal Saleh bersuara ataupun tidak. Persoalannya ialah tahap reaksi dia. Apabila berlaku kes Kepala Batas Pulau Pinang, penjelasan tak sengaja tidak menghalang satu reaksi awam yang sangat keras digerakkan Dr. Akmal. Ada seruan datang ke premis, sampai ajak pergi ke premis tempat Cina tu. Ada rancangan untuk berkumpul. Bahasanya pula bukan kata tunjukkan bukti dulu, kita tengok dulu hasil siasatan macam mana. Kalau siasatan membuktikan siapa salah, maka ambil tindakan. Tak ada macam tu. Hari ini apabila alasan teknikal diberikan dalam kes Batu Buruk, pendekatan awal yang kita nampak lebih tertumpu kepada meminta bukti kesan jahitan dan tindakan jika penjelasan itu didapati tidak benar. Sekali lagi saya tak kata kedua-dua kes itu 100% sama. Memang tak sama. Satu bendera dipasang terbalik, satu lagi bendera kelihatan tanpa bulan dan bintang. Fakta kesnya berbeza. Tetapi kalau setiap kali kita bercakap tentang konsistensi, jawapan kita cuma ni tak sama, maka soalan seterusnya ialah tak sama pada bahagian mana? Adakah perbezaan itu cukup untuk menjelaskan perbezaan reaksi? Itu yang kena dihujahkan. Bukan sekadar kerana satu berlaku di Pulau Pinang dan satu lagi berlaku di Terengganu, lalu kita sebutkan bahawa ini berbeza. Padahal pada saya tidaklah banyak perbezaan. Lebih banyak persamaan. Iaitu kedua-duanya dilakukan dalam keadaan tidak sengaja. Sahabat-sahabat, inilah masalah kalau kita mula dengan siapa pelakunya. Kemudian baru kita cari prinsip yang sesuai. Kalau kena orang yang kita tak suka, kita cari sebab untuk marah. Kalau kena orang yang kita suka, kita cari sebab untuk memahami. Padahal sepatutnya terbalik. Kita tentukan prinsip dahulu. Lepas itu, siapa yang buat, kita gunakan prinsip yang sama. Dan prinsip itu bukan bermaksud semua orang mesti dihukum sama. Prinsip itu bermaksud tahap bukti, tahap siasatan dan kesediaan kita memberikan ruang kepada penjelasan. Jangan berubah hanya kerana jersey politik yang dipakai oleh orang yang terlibat. Sebab kalau satu pihak kata tak sengaja, kita jawab tak cukup, kena siasat. Tetapi apabila pihak yang lain yang kita tak senangi kata tak sengaja, kita jawab, kalau begitu selesai. Itu bukan konsisten. Itu halaluna wa haramkum. Yang kita halalkan untuk kelompok kita, kita haramkan untuk kelompok orang lain. Dan sebenarnya Islam sudah lama memberikan kayu ukur dalam isu-isu seperti ini. Dalam Islam, keadilan bukan diuji ketika kita berhadapan dengan orang yang kita tak suka sahaja. Ujian yang paling berat ialah apabila perkara itu terkena kepada diri kita sendiri, keluarga kita, kelompok kita atau orang yang kita cenderung kepadanya. Sebab itu Allah SWT memerintahkan orang beriman supaya menegakkan keadilan walaupun
walaupun perkara tersebut mengenai diri sendiri, ibu bapa dan juga kaum kerabat. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ketika menguraikan prinsip ini menyebut satu perkara yang sangat menarik. Dia kata antara bentuk keadilan yang paling besar ialah berlaku adil ketika menilai sesuatu pandangan dan orang yang mengemukakannya. Sahabat-sahabat, dalam surah Maidah ayat 8, Allah SWT dah mengingatkan supaya kebencian kita terhadap satu kaum jangan sampai menyebabkan kita meninggalkan keadilan. Allah Ta'ala sebut wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Fokus dia dekat situ adalah i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, itulah yang lebih dekat kepada takwa. Jangan disebabkan kebencian kamu terhadap satu kelompok menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah kerana ia lebih dekat kepada takwa. Jadi neraca berjalan pada dua arah. Jangan lembut kerana kawan, jangan keras kerana lawan. Kalau orang yang kita tak suka tersilap, jangan tambah niat yang kita sendiri tak boleh buktikan. Jangan kerana kita memang tak suka dia, terus semua kesalahan dia anggap sengaja. Tetapi apabila orang yang kita sokong pun melakukan sesuatu yang dipersoalkan, jangan tiba-tiba semua penjelasan wajib diterima tanpa diuji. Nabi SAW sebut, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu sama ada dia menzalimi atau dizalimi. Para sahabat faham bagaimana nak menolong orang yang dizalimi, tetapi bagaimana pula nak menolong orang yang melakukan kezaliman. Nabi SAW menjelaskan bahawa kita menghalangnya daripada melakukan kezaliman, itulah pertolongan kepadanya.